untuk link dengan kereta lah. Dia boleh start kereta, boleh lock unlock, lepas tu boleh buka lampu pun semua, boleh detect location kereta kat mana pun semua. Banyaklah fungsi apps ni. So abang boleh try tengok, try dia tekan engine stop start tu. Dia dah start lah kereta. Okay, lepaskan. Oh, dia akan start kereta. Alright. So pakai handphone boleh, pakai kunci pun boleh juga. Tapi kereta still kunci lah memang. Kereta start. Enjin dah start, aircon dah on pun semua, tapi mood dia bukan untuk driving lagi. Kalau abang nak start kereta, abang tekan brake, tekan push start button. Je, dah. Terus pas. Baru dia tukar ke driving mode. Okey, yang tadi tu dia nak ni je. Di dalam je. Okey, tu yang tu angkat je. Alright. Okey dah, belakang balik. Nampak? Dia sekejap ya lama-lama kerja tak payah. Tool kat ni dalam ni. Jack, tool, repair kit semua kat dalam ni. Okey. Bawahnya abang nak simpan barang ke, letak buku servis ke, semua dalam ni pun boleh juga. Kalau abang tekan ni, okey, tekan ni biar dia berjalan, lepas tu abang jalan. Jalan nanti dia akan tutup bonet. Dia akan tutup sini. To walk away close. Alright.